Video ini pasti akan menyinggung perasaan Wala Nun. Kenapa menteri Cina pandai buat kerja? Selalu kalau orang pergi ke pejabat kementerian, orang mahu minta itu bajet, orang mahu minta itu duit. Tapi ini macam pelik sikit lah. Dia sendiri cari bajet, dia sendiri cari duit. Dia ada kuasa, dia jual itu plate number sampai 1.2 juta. Ini bisnes lah. Wah cakap sama lu, orang kaya saja mampu beli. Wah bagi tahu hasil jual nombor saja dapat 3.5 juta. Lepas itu dia guna ini duit bantu 50,000 pemandu taksi, pemandu kereta sewa, pemandu bas. Dia bagi bukan macam bagi allowance lah. Dia bagi itu perlindungan sosial. Itu per keso. Ini macam insurans pekerja sendiri. Ini kerajaan tolong bayar siap-siap. Asal orang jual itu nombor pendaftaran istimewa MVI, mampu bantu golongan rentan. Jadi itu kerajaan Madania. Dia tanggung caruman ini 70%. Dan ini dilaksanakan dengan kesuma melalui perkeso. Kemudian datang MOT. MOT tanggung 30%. Jadi golongan pemandu ini tak perlu keluar duit. Jadi kenapa ini boleh menyinggung perasaan Wala Nun? Kenapa menteri DAP menteri Cina boleh buat kerja? Tapi kalau dekat itu Terengganu kan, itu projek baru saja siap, sudah roboh lagi. Dan itu baru kita panggil nom. Budaya kita. Itu baru betul. Yang macam ini Cina saya tak biasa.